penggunaan terlalu lama, itu yang menyebabkan piston ring ni hancur berderai ni. Okey, piston ni daripada aluminium, piston ring ni daripada cast iron. Kedua-dua ni bahan yang tak tahan dengan suhu tinggi. Bila suhu terlampau panas, dia menyebabkan piston ni kembang, piston ring kembang. Bila dia kembang, dia melekat dekat silinder. Bila dia melekat dekat silinder, connecting rod, orang ingat enjin rosak sebab enjin tak tahan. Tapi pada hakikatnya, kita sebagai pengguna salah dalam cara penggunaan. Alright, dekat sini saya nak terangkan 3 cara penggunaan supaya enjin abang semua tahan lama. Kalau kita nak cakap enjin cepat rosak, ini Robin bang. Robin ni dah kasta tertinggi dah dalam kategori enjin ni. Alright. Kat sini ada 3 info penting yang perlu saya beritahu. Yang pertama adalah ramai salah dalam penggunaan minyak hitam. Macam mana boleh salah dalam penggunaan minyak hitam? Pertama, nak jimat. Nak jimat ni kenapa nak jimat? Sebab dia orang pakai minyak hitam mineral. Minyak hitam mineral, kenapa beli minyak hitam mineral? Minyak hitam mineral ni murah bang berbanding dengan semi sintetik ataupun fully sintetik. Tapi disebabkan kita nak jimat 10 ke 20 ringgit ni, kita kena tanggung kos yang beratus ringgit. Jadi tak berbaloi sebenarnya. Alright. Lepas tu manfaat untuk NCI 40 ni tak ada. NCI 40 ni atau mineral minyak hitam ni haram dipakaikan dekat enjin GX ke, enjin Robin ke, mana-mana enjin yang berjalan. Okey, generator ke haram. Itu memang tak boleh pakai dah tu. Alright, mineral ni tak boleh pakai. Kalau ada kedai hardware yang boleh pakai, kalau dia suruh abang pakai mineral dekat enjin, dia cakap okey, abang ambil mineral tu suruh dia minum. Bukan mineral water tau, minyak hitam mineral. Okey, yang kedua adalah overheat. Overheat ni penting lah. Overheat ni terlalu ataupun enjin terlalu panas. Bila enjin terlalu panas, penggunaan terlalu lama, itu yang menyebabkan piston ring ni hancur berderai ni. Okey, piston ni daripada aluminium, piston ring ni daripada cast iron. Kedua-dua ni bahan yang tak tahan dengan suhu tinggi. Bila suhu terlampau panas, dia menyebabkan piston ni kembang, piston ring kembang. Bila dia kembang, dia melekat dekat silinder. Bila dia melekat dekat silinder, connecting rod ni tak boleh main. Okey, camshaft jalan, tapi connecting rod tak boleh main. Itu yang menyebabkan skru ni bengkok. Okey, skru ni bengkok, cam gear pun masalah. Abang nampak cam gear ni sampai pecah ni. Cam gear ni bukan nipis-nipis punya besi. Ini cam gear ni keras ni. Alright, pun boleh patah. Okey? Itu benda penting lah. Itu benda penting. Yang ketiga pula overload. Overload ni penggunaan dia adalah penggunaan terlalu lama. Maksud penggunaan terlalu lama ni, enjin ni tak ada waktu berehat. Enjin ni rata-rata boleh jalan maksimum 6 jam je bang. 6 jam direct. 4 jam ke 6 jam direct. Tak boleh lebih. Kadang-kadang kita tengah buat kerja ni, kita tak perasan waktu. Kadang-kadang kita tukar orang, mesin kita tak tukar. Contoh 2 jam, orang ni dah penat, ganti orang. Mesin tak tukar. Alright, ini mesin bang, bukan lembu, bukan kerbau. Okey? Jadi kita kena jagalah, kena jaga penggunaan tu. Bila dia dah terlampau panas, tak ada waktu rehat, minimum waktu rehat dia sejam dah cukup dah. Abang rehat dengan dia sejam.